upacara membatalkan ayat sembahyang. Kata kat dia batal ayat sembahyang tengah malam sana ni. Merepek buat ni. Ada ke upacara batal ayat sembahyang? Mana ada upacara? Ini semua khurafat. Itu yang kadang-kadang untuk imam ataupun orang yang angkat tu kenapa betul. Kadang-kadang orang yang angkat ni qadi atau wakil qadi tak betul benda ni. Orang nak angkat nikah disuruh kau tu mengucap. Cuba mengucap tengok. Kalau dia suruh anak tuan-tuan, tuan-tuan tanya, "Tok, ustaz rasa anak saya ni kapiang ke?" Mau tanya dia. Sehingga ustaz ragu tentang Islam dia. Istighfar 3 kali. Tengok dia ragging budak ni. Benda yang Nabi tak pernah buat. Benda yang patut dia tegur tu dia tak tegur. Benda yang tak ada tu dia pergi buat. Pasal apa nak suruh dia istighfar? Kata takkan nak istighfar menunjuk ke orang. Dia istighfar dah, bukan untuk ustaz. Ini bukan ada confession macam dengan Kristian buat pengakuan ampun dosa depan padri. Istighfar dia dengan Allah. Apa nak istighfar depan ustaz tu? Bukan dia minta ampun kat ustaz, dia minta ampun kat Allah. Mengarut semua ni. Kemudian buat tu dia akan tanya lah, hak satu napas tarik apa tu lagi merapu lah.